Jangan tunda haji kerana duit. Setiap tahun, kos haji semakin lama semakin meningkat. Dan baru-baru ini tabung haji umumkan 50% jemaah menolak tawaran haji kerana masalah kewangan. Sebab itu, kita tidak boleh hanya bergantung kepada simpanan tunai saja. Tunai mudah bocor, mudah digunakan dan nilainya akan semakin susut. Salah satu cara yang paling selamat dan stabil adalah menyimpan emas untuk dana pergi haji. Cara yang mudah, buka akaun GAP Public Gold, simpan 2 gram sebulan secara konsisten dan dalam masa 5 tahun anda akan ada 120 gram. Jika dinilaikan hari ini, anggaran lebih kurang RM70,000. Jumlah yang cukup untuk pergi haji bersama pasangan. Dalam simpanan emas, kita tidak perlu fikir pasal keuntungan jangka masa pendek. Yang penting ialah kita tambah gram bulan demi bulan. Kalau kita mula disiplin hari ini, kita tidak perlu lagi menolak tawaran haji kerana duit tidak cukup. Jadikan emas sebagai alat untuk cukupkan dana haji dengan tenang dan juga sistematik. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa share, follow dan juga like untuk info lain tentang emas.